Assalamualaikum guys. So, anda nak jadi investor, trader saham, kat sini ada tempat dia nak belajar kan. So, dekat paparan ni FYI share lah, ada dua stok kan. Satu saham Persona kan. Satu lagi saham apa ni kan. Persona ni untung dia RM728 baru-baru ni. Kemudian ada satu lagi saham apa saya tak ingat lah, RM148 kan. So cerita dia sebagai trader saham kan, intraday ataupun BTST kan. So nak cari setup yang cantik untuk kita BTST tu satu cerita yang sukar jugalah kan. Sebab pemilihan saham yang paling payah sekali dalam nak jadi trader ni adalah nak pilih saham mana. Nak tengok kan satu saham tu setup dia cantik ke tak cantik kan. So bagi jalan pintas kan, if I gunakan apa yang dinamakan sebagai AQVAR lah. So setiap setengah jam if I akan screen lah saham mana yang cantik kan, saham mana yang bullish untuk FI trade kan. Jadi Alhamdulillah selalulah boleh katakan hari-hari trade dan boleh katakan hari-hari ada je saham yang bullish yang boleh buat duit kan. Tapi kalau nak jadi full time trader ni tuan-tuan dan puan kan, satu selain anda kena ada modal, anda kena ada ilmu dan anda juga kena ada masa sebab nak jadi full time trader ni memang kena duduk rumah kan. Kena tengok market tu 9 sampai 5 kan tiap-tiap hari kan. Kalau anda trade dalam bursa lah kan. Dan kalau anda trade dekat Dow Jones malam nak pula kan. Kalau anda trade FCPO lain nak pula kan. Cumanya dalam bursa ni dia lebih complicated lah. Pasal apa? Pasal dia ada banyak saham kan, ada banyak benda nak kena tengok kan. Tengok fundamental dia, nak tengok technical dia kan, nak tengok quantitative dia, nak tengok volume analysis dia, nak tengok macam-macam kan. Nak tengok news dia, rumors dia kan, macam-macam nak tengok. Nak tengok apa, sama ada director buyback ke, nak tengok ada direct business transaction ke kan. Dan macam-macam lagi lah. Dan kalau anda tak ada ilmu, memang payah lah. Dan kalau anda tak ada masa pun payah juga. Tak payahlah berangan-angan nak jadi full time trader. Tapi saya yakin lah going forward kan, dekat dalam Malaysia ni kan akan ada ramai lagi lah full time trader ni. Ia akan jadi profession di masa depan. Di mana ia berlaku dekat Amerika, dekat Malaysia pun akan timbul, akan muncul lah banyak full time trader ini.